Semalam FYP video yang I post, I tu Semalam FYP video yang I post, I terperangkap dalam kedai. Terperangkap. Macam mana boleh terperangkap? Dan waktu tu pukul berapa? Pukul 9.40 waktu saya masuk tu kan. Saya nak cari satu barang je dekat level 2. Memang saya gerak, memang laju lah sebab memang saya nak beli satu barang. Lepas saya tahu dia orang pun memang dah nak closing kan. Lepas tu saya kat atas tu dalam 2 ke 3 minit tu macam tu lah. Lepas tu saya bunyi tapak kasut. Staff lah baby dia naik kan, nak tutup. Lepas tu terus tutup lampu, terus lock pintu. Memang sepantas kilat lah. Walaupun saya dah menjerit, ada orang lagi. Memang dekat dengar lah. Lama tak terperangkap dekat sana? Saya terperangkap kejap je dalam 2 ke 3 minit macam tu. Tapi saya shaking lah sebab saya takut gelap. Atas memang gelap sangat. Lepas tu saya terus call husband saya. Pada 9.46 suruh bagi tahu staff kat bawah lah. Kenapa kunci ada orang lagi dekat atas. Lepas tu staff tu buka yang saya sekilannya sebab dia tak ada cakap sorry ke apa. Muka staff tu macam buat